Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan pendengar channel Studio 9. Jangan lupa untuk like, share, komen and subscribe channel kami. Dan jangan lupa juga untuk tekan butang lonceng untuk stay up to date bersama kami. Bolehkah otak belajar semula? Pernahkah anda terfikir, apakah nasib individu ataupun insan tersayang apabila mereka terkena stroke? Ramai dalam kalangan kita, zaman sekarang ni kita masih menganggap kecederaan otak atau stroke ni titik nokta berakhirnya kehidupan kita selama-lamanya. Adakah pesakit yang sakit lumpuh ini ataupun hilang keupayaan ini mempunyai potensi untuk benar-benar sembuh? Bersama saya pada hari ini ialah seorang pakar yang dihormati dalam bidang ini, Profesor Madya Dr. Fatimah binti Ahmadi, Pengarah Pusat Pengurusan Inovasi dan Pengkomersialan PPIP. Assalamualaikum. Apa khabar, Doktor? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Cik Faz sihat? Alhamdulillah sihat, Doktor. Ini kali pertama saya jumpa dengan doktor, jadi saya memang sangat nervous. I've always heard about you actually. I always heard about you. And then ini kali pertama kita berjumpa kan, Doktor? Ya, Officially. Secara formal, betul. Officially. Sebab sebelum ni, I admit, saya admire doktor dari jauh. Saya suka penampilan doktor, very sophisticated. Okay. Terima kasih. And then doktor memang sudah dalam bidang rehabilitasi ini sudah lama kan, Doktor? Sudah lama, sudah. Dari tahun 2013 lagi. And then doktor pernah belajar di UK, lepas tu sambung ke UM. Bila saya tengok doktor kan, saya macam, oh, this is what beauty with brains look like. Thank you so much. Okay, I'm honoured with that compliment. Thank you. Okay, doktor. Berbalik kepada topik kita yang asal. Benarkah otak boleh belajar semula selepas sakit stroke atau kecederaan otak? Okay. Soalan yang sangat bagus daripada Cik Faz. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada Cik Faz dan tim Pusat Komunikasi Korporat Studio 9 UMS sebab sudi jemput saya untuk beri sedikit perkongsian tentang tajuk kita pada petang ni. Okay, first kali saya nak cerita dengan Cik Faz. Otak manusia ni berat dia tak berat pun, kurang daripada 1.5 kilogram, antara 1.3 kilo ke 1.4 kilogram. Kita ada sel-sel otak. Sel otak manusia ada lebih daripada 170 bilion sel otak. Jadi apabila otak kita mengalami sebarang kecederaan ataupun stroke, kita ada satu keupayaan yang Tuhan buatkan di mana otak kita ada keupayaan luar biasa untuk merubah dan membiasakan diri supaya dia boleh adaptasi kepada sebarang kecederaan ataupun stroke yang berlaku. Okey. Jadi sekiranya seseorang itu mengalami stroke sebagai contoh, akan ada bahagian-bahagian lain otak yang tidak terkena stroke boleh mengambil alih fungsi bahagian otak yang terkesan. Jadi sebab tu konsep ni dalam perubatan kita panggil neuroplasticity. Konsep neuroplasticity inilah yang kita guna, kita pegang oleh pakar perubatan rehabilitasi dan tim kami supaya kita dapat bantu pesakit-pesakit stroke ataupun mereka mengalami masalah kecederaan dalam otak supaya boleh pulih daripada stroke ataupun kecederaan tersebutlah. So memang boleh. Jadi soalan Faz, adakah otak boleh belajar? Yes, dia boleh belajar sebab terlalu banyak sel otak. So sekiranya sebahagian tu rosak, sel-sel lain boleh take over untuk bantu dari segi membuat kefungsian otak yang terkesan tersebut. Okay. Tadi doktor ada mention kita punya otak ni dia boleh pulihkan diri sendiri sebab fungsi lain akan take over the part yang got injured kan, doktor? Begitu maksud doktor? Betul. In a way, bahagian lain akan take over that part. But remember, ini saya nak tekankan pada Cik Faz dan juga pendengar-pendengar kita. Benda ni akan berlaku sekiranya kita berikan rangsangan dan latihan yang sesuai. Dia tak boleh sebarangan. Dia tak akan terus adanya keupayaan luar biasa tersebut. Tapi nak pastikan dia boleh baik dengan betul, pulih dengan betul, kena melalui rangsangan dan latihan yang bersesuaian. Jadi doktor, this might sound like a stupid question. Jadi kalau begini maksudnya
kalau pesakit stroke tu tidak buat rawatan pun, lama-lama otak dia akan pulih kah doktor? Okay, very good question. Okay, bijak Cik Faz kita ni. Now, memang betul seperti saya nyatakan, setiap otak kita tu, kita ada kapasiti untuk melalui keupayaan luar biasa tersebut untuk kita dapat adapt, dapat cuba pulih. Namun begitu, sekiranya kita tidak berikan rawatan, rangsangan latihan yang betul, walaupun dia boleh cuba take over bahagian yang terkesan tersebut, tetapi adaptasi yang berlaku adalah maladaptasi. Sebab tu, katalah sebagai contoh saya ambil seorang pesakit stroke ni, selepas dah berapa minggu selepas kena stroke, okay, dia berada di rumah, tidak melalui sebarang proses rawatan, rehabilitasi, you akan nampak walaupun tangan dia ada penambahan kekuatan, kaki dia penambahan kekuatan, tetapi keras dia yang tidak berapa cantik. Dia jadi keras yang tak normal. Jadi kita nak pastikan rangsangan latihan kita berikan akan mengelakkan maladaptasi yang berlaku. So, dari segi proses recovery tu memang happen, tetapi bukan dalam laluan track yang kita nak. Sebab tu kadang-kadang kalau mereka langsung tidak pergi ke rehabilitasi, you akan nampak macam mana boleh pesakit stroke tu jalan kurang cantik. Itulah dia salah satu kesan maladaptasi tersebut, Cik Faz. Jadi sebab itulah kan kenapa ada sesetengah orang yang ada pernah menghadapi stroke ni, dia pulih dengan baik, ada yang tidak berapa baik kan doktor? Saya boleh cakap partly agree with you, Cik Faz, tapi kena ingat juga proses untuk baik ada beberapa faktor juga. Jadi doktor, sepanjang pengalaman doktor lah dalam bidang rehabilitation ni, apakah misconception paling terbesar dalam isu ini? Okey. Kita nampak ramai, kebanyakan lah persepsi di luar sana adalah apabila kita mengalami kelumpuhan, contoh kelumpuhan sebelah badan disebabkan oleh stroke, dia akan cakap this is the end of life. Lepas ni saya tak boleh pulih, saya tak boleh nak recover. Dekat situ saya nak sangkal sesangkal-sangkalnya. Sebab sebenarnya disebabkan kita ada kapasiti neuroplasticity sebut, Cik Faz, kalau kita berikan rawatan rehabilitasi intervensi itu lebih awal, pemulihan kebarangkalian untuk pulih daripada stroke atau kecederaan otak tersebut akan lebih tinggi berbanding kalau kita tak buat apa-apa. Jadi sebenarnya saya nak betulkan persepsi pendengar-pendengar di luar sana, sekiranya ada terdengar family atau sahabat handai ataupun sesiapa kita kenal ada masalah stroke ataupun kecederaan otak, datanglah kepada pakar perubatan rehabilitasi ataupun tim kami sebab kita boleh bantu untuk pulihkan. Baik doktor, sebenarnya ini first time saya encounter this kind of topic lah, sebab sejujurnya setakat ni alhamdulillah ahli keluarga saya tidak pernah mengalami stroke, tapi saya sering dengarlah kes ini selalu berlaku Betul. tanpa mengira umur. Jadi Betul. I'm quite nervous taking on this topic sebab I'm not very knowledgeable and experienced in it kan. I'm sure, Tapi ada satu benda yang selalu saya dengar lah. Regarding rehabilitation, kebanyakannya ramai orang ada this perception yang rehabilitation ini not worth it. Dorang beranggap dia tidak berbaloi sebab yalah, you have to do it constantly, kena konsisten, lepas tu mau fikir tentang kos lagi, lepas tu penjagaan yang teratur lagi. Jadi apa pandangan doktor tentang ini? Sebab kita tahu sekarang kita ada masalah ekonomi, and then ada sesetengah ahli keluarga dorang tidak berkemampuan. Jadi benda tu membuatkan mereka berfikir 2-5 kali sebelum melakukan rehabilitasi. Jadi apa pendapat doktor? Okey. Saya sedar hakikat tersebut. Jangankan fikir 2-5 kali, mungkin fikir 5, 10, 100 kali. Sama ada nak datang, nak komit atau tidak kepada proses rehabilitasi. Di sini saya ingin tekankanlah rehabilitasi adalah satu proses, adalah satu perjalanan. Dia bukan perlumbaan. Dia bukan sebagai contoh kalau katalah you ada demam batuk-batuk, you makan ubat antibiotik 3 hari 4 hari baik sudah. So it doesn't work that way. Sebab masalah yang tim rehabilitasi, tim kami hadapi, mereka bukanlah sakit jangkitan biasa yang boleh pulih terus. Mereka adalah mempunyai masalah yang ada masalah ketidakupayaan. Sebagai contoh macam stroke lah kan, you tak boleh nak gerak sebelah badan. Jadi kalau tanya pada saya sebenarnya, di dalam negara kita sendiri, walaupun kita ada pelbagai fasiliti
dari segi sama ada Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun hospital universiti, malahan private facilities yang memang ada offer rehab intervention ni, memang ada offer terapi. Tetapi kita tahu juga dari segi kekangan masa, logistik dan bajet. Jadi saya ingin tekankan, kalau kita ambil konteks Sabah lah kan, sebagai contoh, kita sendiri di bawah Universiti Malaysia Sabah, di bawah Hospital UMS, kita ada sebenarnya Jabatan Perubatan Rehabilitasi. Cik Faz tahu tak? Tahu? Okey, so kita ada Jabatan Perubatan Rehabilitasi dan kita provide comprehensive services. So kita ada pakar perubatan rehabilitasi seperti saya sebagai contoh. Kita ada juru pulih fizioterapi. Kita ada juru pulih cara kerja ataupun occupational therapist. Kemudian kita ada rehab nurses. Kita ada speech and language therapist. So mereka ni akan kerjasama untuk kita pastikan bila pesakit yang memerlukan rehabilitasi akan datang kepada tempat kami dan kita berikan rehab program, intervention yang komprehensif, yang cover betul-betul apa isu diperlukan. Jadi soalan Cik Faz, adakah berbaloi atau tidak? Yes, memang 100% berbaloi. Saya memang akan galakkan sekiranya ada masalah kelumpuhan sebelah badan, datanglah kepada kami, datanglah berjumpa dengan pasukan perubatan rehabilitasi sebab the benefit of it, walaupun mungkin ambil masa 6 bulan, setahun, dia berbaloi, you have to go through that process, dia outweighs, dia melebihi daripada hanya sebab nak orang kata kerana masalah dari segi logistik, masa ataupun kewangan. Sebenarnya boleh. Dan saya sendiri boleh cakap daripada pengalaman saya, pesakit ramai datang, even luar daripada KK, datang kepada kami hanya nak dapatkan rawatan. So memang ada. Wide and famously known lah doktor. Memang dijamin lah. InsyaAllah dijamin perkhidmatan berkualiti, impak yang kita nampak berkesan. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Doktor, tadi doktor sudah yakinkan kami. Saya pun teryakin juga. Saya harap Cik Faz sudah yakin. Yakin sudah. Sebab sebelum ni saya pernah juga tengok booth rehab. Waktu tu saya masih intern. Okay. Saya masih intern. And then they have this small booth, long table. Tapi waktu tu diorang ada sediakan gadget-gadget bah. Yeah. Gadget-gadget. And then dia test which side of your hand has stronger grip, Yes. faster reaction. Situ saya macam okay lah. Saya memang tahu saya bukan kidal. Yeah. Tapi bila saya buat that little games, saya dapat can see the difference lah. Mana satu faster reaction whatsoever. And then bila waktu tu saya macam okay, this is nice. It's fun. Dia tidak membebankan. Itu first pendedahan saya lah dengan pusat rehabilitasi UMS. Okay. Jadi doktor, ini saya tanya lah sebagai saya tidak pernah masuk lagi ke pusat HUMS rehabilitasi di UMS. Jadi apa sebenarnya yang berlaku dalam rehabilitasi ini, doktor? Okay. So mungkin tak ramai lagi faham maksud rehab. Satu persepsi misperception lah yang saya nak betulkan adalah kebanyakan orang associate atau cakap rehab adalah sama dengan senaman. Itulah persepsi yang ramai selalu sebut. Jadi kat sini bagus jugalah kita ada sesi sebegini. Saya ingin clear out kan, maksudnya saya boleh beri pandangan yang lebih kepada Cik Faz dan pendengar-pendengar. Rehabilitasi ini seperti saya nyatakan adalah satu proses yang panjang. Now, rehab melihat kepada proses dalam kita nak meningkatkan kefungsian seseorang apabila mengalami sebarang penyakit, sebarang kecederaan atau sebarang masalah dari segi nak menggerakkan fungsi tubuh. So, bila kita bercakap tentang kefungsian, kita berbalik kepada satu kerangka yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada tahun 2001, di mana dipanggil International Classification Functioning, Disability and Health. Okay, this framework ni melihat kepada pentingnya kita rehabilitasi dan even kesihatan secara amnya kena melihat apabila kita melihat seseorang pesakit, seseorang individu. Kita jangan lihat kepada dia punya penyakit saja. Kita kena lihat bagaimana penyakit tersebut menyebabkan masalah kepada kefungsian fungsi tubuh, kefungsian struktur tubuh. Okay. Kita melihat kepada masalah kefungsian pelaksanaan aktiviti harian
dan kita kena melihat bagaimana dia menyebabkan terkesannya kefungsian di dalam pelaksanaan aktiviti dalam masyarakat. Okey, so saya bagi contoh kepada stroke lah. Since stroke adalah topik yang kita banyak touch pada hari ini kan. Okey. So contoh kalau orang tu ada stroke. Okey. Dia menyebabkan sebelah badan dia lemah. Okey, so tangan tak boleh gerak, kaki tak boleh gerak, mulut pun sukar bercakap. Mungkin sampai menyebabkan fungsi kognitif berfikir dia pun terganggu. Okey. Disebabkan dia ada masalah di dalam bahagian kefungsian struktur tubuh tersebut, bila dia tidak boleh gerak tangan kaki, malah menyebabkan terganggunya dia nak melaksanakan aktiviti harian. Betul tak? Nak pergi toilet susah, nak gerak daripada katil pergi ke kerusi makan susah, nak pakai baju susah, nak makan minum pun susah. Jadi pelaksanaan aktiviti harian pun terganggu. Bila dia tak dapat nak buat begitu, imagine kalau individu tersebut adalah pensyarah UMS. Dia nak driving pergi tempat kerja pun susah, nak masuk kereta susah, nak keluar kereta susah, nak pergi Dewan Kuliah Pusat nak mengajar pun susah, betul? Jadi, rehabilitasi ni adalah satu proses di mana dia bukan saja target masalah dari segi perubatan kepada stroke tersebut, contoh stroke menyebabkan kesakitan badan, kelemahan badan, tapi dia juga address, dia juga pastikan masalah kefungsian yang terkesan di dalam beberapa bahagian tadi yang saya nyatakan boleh dipertingkatkan, boleh diperbaiki lagi supaya akhirnya dia boleh menjalankan fungsi dia semaksimum boleh selepas tempoh rehabilitasi. So kena faham, rehabilitasi adalah satu proses meningkatkan kefungsian seseorang supaya dia boleh menjalankan aktiviti harian, aktiviti dalam masyarakat semaksimum boleh. So ingat, rehab bukan senaman. Okey, Cik Faz. Okey, doktor. Baik, doktor. Jadi, doktor, rehab ni bukan senaman. Dia satu perjalanan. Satu proses Perjalanan. Okey, baik, doktor. Kita berehat sekejap dulu. Kita sambung lagi selepas ini.